faham. Ya, Victor. Apa yang kamu tak faham? Saya tak faham. Itu soalan, cikgu. Soalan? Saya tak ada tanya apa pun. Itulah. Itulah apa? Cikgu, Ali lambat lagi. Bukan. Saya tengah cari... Ini ujian yang ketiga kamu gagal. Dan entah berapa juta kali datang lambat. Peperiksaan anda makin hampir. Dan kalau kamu terus macam ni, cikgu garanti kita akan jumpa lagi tahun depan. Maafkan saya, cikgu. Tak guna minta maaf kalau kamu tak berubah. Habislah. Cikgu tak suka aku. Macam mana nak lulus? Relax, Ma. Belajar tak boleh stres-stres. Main game dulu. Kau senanglah cakap. Kau pandai. Sama saja, Ma. Kita umur sama, sekolah sama, cikgu pun Ali sama. mana Ali? Alamak. Kenapa? Tu. Diorang tengah cari aku. Nampak tak Ali? Tu. Kalau aku tahu macam ni, baik aku tak payah tolong budak tu tadi. Keberanian itu bukanlah bila kamu lawan dan menang, tapi bila kamu terus berjuang demi tujuan yang murni, walaupun menghadapi berbagai cabaran. Betul cakap kau. Terima kasih. Dapatkan 5 perisai keberanian untuk habiskan pusingan. Okey, ngam. Let's go. Ceh. Mata dah aktifkan pengesan yang ditanam dalam alat tu. Mereka dah mula bergerak. Kau kena cepat. Baik. Bawa dress kali ini. Okey. Jos, jangan gagal. Bagus. Dah bosan aku tunggu. Tengok ni. Aku baru belajar semalam. Bagus, teruskan. Aku punya mat dah sampai. Kau nak tumpang tak? Tak apalah. Aku nak pergi Zalimat. Nanti datang main game. Tengok. Aku dah installkan detektif jebat. Jun. Nanti aku datang. Ali? Uncle Bakar. Oi, lama tak jumpa. Dah besar panjang kau Berapa dah umur kau tahun ni? 9? 12 ah. Serius? Kecilnya kau. Tak cukup makan ke? Uncle buat apa kat sini? Tak ada apa. Saja jalan-jalan. Okeylah. Saya nak pergi kedai jap. Jom, Uncle ikut. Bapak kau apa khabar? Lama tak jumpa dia. Sihat? Apa kena ni, Uncle? Ali, kau ada tak terambil apa-apa barang yang bukan kau punya? Mana ada? Kau sebenarnya dalam bahaya. Kau nampak lelaki besar tu? Jangan pandang terus. Sini. Alamak, masuk. Kenapa, Uncle? Ada seorang lagi. Tak ada siapa pun. Mana dia pergi? Uncle? Ali, ada satu benda kau kena tahu.